Hey guys, Assalamualaikum. Kita kembali lagi dalam vlog aku hari ni. So hari ni kita sambil-sambil drive lah. Sambil-sambil drive. Korang teman lah aku ya. Tapi hari ni topik aku sangat ringkas. Sebab lately ni, lepas aku dah pakai kamera, jadi ada yang tanya aku, berbaloi tak beli kamera ni? Lepas tu soalan dia lagi, okey tak kalau nak beli kamera A ni, kamera B ni, kamera C ni, apa function dia, bla 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 whatever lah. So hari ni kita sambil-sambil santai-santai ni dalam driving balik ni. Sambil tu kita layan sekali lah, kita buat vlog ni kan. So Alhamdulillah, lepas dapat toys baru ni, which is korang pun boleh tengok lah. Korang pun boleh tengok toys apa yang aku pakai sekarang ni. So dia macam gini lah. Bila tanya aku kamera apa, so first kali, dia bukan setakat kamera saja. Dia apa saja dalam decision yang kau nak buat. Contoh kau nak beli kereta ke, kau nak beli rumah ke, benda yang lebih kurang je sama soalan ni. Kau nak buat apa dengan kamera tu? Nombor dua, kau buat konten yang jenis macam mana? Maksudnya sama kan soalan-soalan dia. Kau nak beli rumah kat mana, kau nak, itu semua lebih kurang je lah. So dia tanya aku pasal kamera, jadi aku jawab pasal kamera lah. Hari ni kita cerita pasal kamera. Dia tanya aku, nak beli kamera ni okey tak? Kamera mana yang lagi bagus? So macam aku, kenapa aku decide untuk ambil action cam adalah because of aku tak nak pening. Kalau aku pakai pocket 3 atau aku pakai pocket, dia bahaya, kau tak boleh jatuh sebab dia ada gimbal itu. Tapi kalau kau suka vlog yang dalam kadar yang muka kau pun rapat, tidak jauh, okey je pada aku. Sebab pocket 3 tu cantik. Memang itu antara aku punya yang menjadi macam nak beli yang mana satu yang ni ke yang tu. So benda-benda macam itu lah. Macam aku cakap lah, kau kena tahu kau nak buat konten untuk apa. Kalau kau buat konten yang memang hanya untuk buat social media kau sikit-sikit apa semua, pocket okey, action okey. Tapi sebab aku fikirkan kadang-kadang mungkin in the future aku nak buat konten vlog motor, aku tak nak tambah lagi apa dia panggil aku tak nak tambah dah barang. Jadi bila aku tak nak tambah barang, aku hanya pakai yang ni. Jadi aku belilah action. Sebab kalau aku beli pocket, boleh buat naik motor tapi tak kena lah, dia jadi kelakar. Pada aku lah, pada orang lain aku tak pasti. Benda-benda macam itulah. Tu satu reason lah. Nombor dua reason, orang tanya aku, kenapa ambil action tak ambil 360? Sebab masih 360 tu pada aku dia masih limited, dia punya untuk apa yang aku suka lah. Macam itu. Nombor dua, ini benda yang paling penting untuk aku lah. Aku tak tahu lah korang sama ke, korang lain ke. Sebab aku suka rupa dia, aku suka benda dia yang kecil macam gini kan. Tapi ingat, benda-benda yang macam ini yang kau kena ambil tahu atau kau kena ambil kira adalah sebab aku bukan ada army untuk buat konten tau. Aku seorang-seorang. Kalau aku ada army, mungkin aku ambil Sony ZR-V1 ke apa benda lah nama dia. Mungkin aku ambil kamera-kamera DSLR yang boleh pegang, beli Ronin ke apa benda semua. Tapi sebab aku one man show, akulah nak ambil video, akulah nak edit, akulah yang nak post. Jadi aku rasa dengan menggunakan action cam ni sangat berbaloi untuk aku lah. Dia sangat mudah, semuanya mudah macam itulah, semuanya senang kan. So itulah antara reason dia. Lepas tu kenapa aku ambil Action 6 compare to GoPro, aku tak ambil lah sebab GoPro quality wise dia dah kalah. Ini without editing tau. GoPro dah kalah. Kalau Insta Ace 2 tu pula aku tak suka sebab dia kan body dia tu. Jadi kau kena flip kalau kau nak macam inilah nak selfie vlog. Kau kena flip dia punya screen itu. Jadi secara historical, semua, aku rasa semua orang pernah tengok kot telefon flip. So telefon flip ni, dia sampai masa nanti dia punya ribbon untuk flip tu dia akan start rosak.
Jadi macam aku cakap lah, aku tak nak ambil risiko. Dulu kita ada phone yang macam flip ke slide kan, lebih kurang lah dia ada benda-benda yang sebab kau kena adjust benda tu pusing macam tu kan. Jadi benda tu boleh jadi rosak lah in the future. Plus aku percaya satu hari benda ni mesti akan jatuh. Bila benda tu jatuh, katalah tiba-tiba dia jatuh tu, waktu tu yang aku tengah flip tu, dia duduk kat atas. Faham tak? Kan dia duduk kat atas, dia jatuh yang screen tu dulu. Oi, kalau patah naya mat. Jadi aku rasa lebih berbaloi untuk aku ambil yang ini lah. Dan kenapa action compare to pocket? Satu lagi sebab tak boleh ada air lah. Tak boleh kena air. Pocket tak boleh kena air. Yang ni kau boleh bawa masuk air, swimming 20-40 meter. Kau bacalah dia punya tu sendiri. Jangan main beli je, baca. But first thing first, kau kena tahu kau nak beli untuk apa kau pakai, untuk apa. Kalau macam aku menggunakan benda ni untuk buat konten yang macam aku buat dekat social media, aku buat konten dekat vlog untuk YouTube, dan aku seorang, aku rasa sebabkan aku one man army dan one man show, aku rasa benda ni mudah lah untuk aku. Macam itulah. Dan kalau 360 pula, pada akulah kegunaan 360 untuk aku, yang aku tengok kegunaan untuk aku tau. Kalau korang rasa salah, korang boleh je pakai 360 tu, tak ada masalah. Macam aku cakap, benda ni is kau punya preference. So pada aku 360 tu, kalau aku nak buat konten motor yang boleh ambil gambar tu, kau pusing motor kan. Maksudnya kan kau tengok orang ride, pusing thrilling, aku rasa lebih sesuai lah. Kalau macam aku nak buat vlog macam ni, aku rasa action ini lebih sesuai. Atau aku nak ambil kamera depan pun lebih sesuai lah. Macam itu. Tapi aku tengok ada je ramai yang pakai Insta tu. Insta pun menarik lah, 360 kan. DJI 360 pun antara yang aku rasa macam bagus ni kalau beli benda ni. Tapi mungkin itu adalah future lah. Mungkin kalau aku nak buat vlog pasal next, pasal baru ni kan kita aku pergi try aku punya night mode tu kan. Jadi kita bawa kereta Pajero arwah ayah aku. Jadi kita rasa macam menarik lah Pajero ni. Mungkin kita boleh start buat konten masuk hutan ke apa benda, bawa kereta tu. Tapi hutan yang bukanlah wild. Sebab kereta kita orang itu tidaklah dibuat memang untuk off-road kan. Dia memang untuk pakai je. Tapi tak tahulah future kan macam mana. Tu mungkin nanti kau tambah kamera 360 dan pakai juga action cam. Sebab benda macam itulah. So kalau kau tanya aku kamera apa yang sesuai, dia kamera ni semua sesuai. Semua ada kegunaan dia untuk setiap orang itu. Tapi memanglah ada kegunaan untuk setiap orang. Bukan dia kamera ini dia sesuai dengan keadaan seseorang itu macam mana. Macam aku cakap lah, kalau kau ada army, kau ada kau punya askar-askar, kau memang gerak dalam team apa semua, boleh pakai yang DSLR tu, pakai Ronin ke apa benda. Tapi kalau kau one man show, pakai yang kecil-kecil sudah. Plus aku rasa macam kalau aku nak pergi jalan-jalan ke, aku nak pergi travel ke dengan anak dan isteri apa semua kan. So benda tu mudah pada aku kan. Kalau kita pergi airport ke, nak ikut pun tak adalah macam susah sangat. Kalau bawa besar-besar payah. Macam itulah pada aku lah. Sebab pada aku kecil-kecil ni, aku sukakan benda yang simplicity. Benda yang kecil, jadi tak makan space. Kalau aku nak bawa, aku hanya perlu bawa satu bag lagi, aku letak tepi. Kalau aku bawa kamera besar-besar payah kan. Satu lagi, kenapa aku ambil Action 6 ni, sebab dia dah bagi extra bateri. Kau bayangkan dia bagi extra bateri. Dan satu lagi sebab dia ada built-in apa nama dia? Built-in memory, ataupun memory lah kot. Mungkin lah kot yang apa GB apa semua tu kan. Dia bagi 50GB. Jadi untuk kalau aku rasa aku tak ada memory card tu masa sekarang ni, benda tu boleh pakai lah kot. Macam tu lah. So aku rasa itu sajalah benda yang korang boleh fikir atau renung-renungkan kalau kau nak ambil kamera. Tapi kalau kau nak beli macam gini, beli je, tak kisah. Kau yang nak pakai, tak ada apa-apa isu pun. Cuma aku akan memberi suggestion lah. Suggestion yang macam kau beli untuk apa, kau pakai untuk apa, kau orang yang buat konten ni macam mana. Kalau kau memang orang yang pergi hiking, kau memang masuk hutan, kau memang pergi larian denai lah, apa benda semua ni kan, trail run lah apa semua tu, pakai action cam lah. Jangan pakai pocket pula. Kan kau tengah lari-lari, hujan, dia jenuh pula satu kerja kan, dan kau kalah race tu, tak pasal-pasal dia.
Tapi kau orang yang suka jalan-jalan dalam mall, pakai je lah poket tu. Poket okey je, tak ada masalah. Tahu cakap benda ni kadang-kadang kamera ni satu either your preference ataupun dia sesuai dengan kegunaan yang kau nak guna. Kalau kau nak buat untuk setentik kau kena ni lah, godek lah, kaji sikit. Kadang-kadang kalau semua nak ikut dia orang punya suggestion pun payah tak? Macam tu lah kan? Gitu. Tapi aku bukanlah marah, kita bagi suggestion kan, kita bagi suggestion. Macam itulah, sebab orang tanya aku pun dah sampai kat area rumah. Orang tanya aku, kamera apa yang sesuai kalau nak beli kamera apa macam itulah. Plus kenapa aku suka Action 6 ni sebab night mode dia cantik. Kau tengok video aku yang sebelum ni, night mode dia cantik lah. Dia taklah cantik macam siang macam ni lah. Kalau lighting banyak kan, elok kan. Tak, bukanlah macam itu. Tapi dia sekurang-kurangnya nampak lah. Bukan setengah-setengah kamera tu kadang-kadang malam langsung kan, memang gelap terus. Macam itulah. So aku rasa itu sajalah untuk hari ni pembebelan aku. Harap terjawab soalan yang tanya, kamera apa yang sesuai untuk nak buat vlog lah, apa benda semua. Korang fikir macam itulah. Kegunaan kau untuk apa, kau buat untuk apa function dia, apa kelebihan setiap produk tu kau kena gaji lah. Gaji. Tapi aku sarankan lah, kalau kau fikir banyak sangat, antara yang aku punya ni, apa yang aku beli ni lah. Sebab aku memang buat research. So Action 6 ni memang antara yang terbaik dalam market lah. So itu saja. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.